Okay, so hari ni saya akan buat vlog di dalam kelas. Baik, kau buat vlog lagi kali ni weh? Ya lah Beh. Okay, jadi sebagai kau dah tiba-tiba masuk. Jadi kau kena ajar aku sebab vlog ni ha. Wish, boleh weh. Kau nak buat vlog pasal apa ni weh? Rasa lah kan. Tak tahulah, tapi kita tengok je lah apa yang terjadi hari ni kan. Betul ada benda menarik. Esok exam ni. Kita kena apa. study. Kita study, kita akan buat vlog sampai study lah. Okay, jom. Siap dah nota saya. Jadi sekarang ni saya tak tahu nak sambung buat kerja apa. Jadi macam Sarah tu. Baik, kau sama pula tadi weh? Ya, nak masuk kan? Apa progress kau ni? Tak faham weh. Tak, kenapa kau macam poker je buat tadi? Tak, semua isi macam penting weh. Macam semua je saya salin balik weh. Nak macam mana nak buat nota? Cuba terangkan weh. Oh, macam contoh banyak sangat point tu kau tengah nak keluarkan lah. Tak tahu weh. Saya just tengok salin je semua. Betul juga. So macam salah je kita buat nota ni. Saya pun rasa. Saya rasa kita kena cari orang lain yang pandai buat nota. Kau tak faham, saya tak faham. Kena cari weh orang Okay, lain. okay. Pandai buat nota. Cari. Siapa ni? Weh, mai. Nampak weh, fokus. Si nota dia jadi. Mai, sorry ganggu. Weh, korang macam mana study? Okey ke? Kita orang tak berapa pandai sangat lah buat nota tu. Tak boleh tu. Dah lah banyak gila ayat dia. Lepas tu aku tahu rasa macam semua benda penting. Ini baru satu teori. Belum teori-teori yang lain. Tu dah lah masuk Exam banyak. besok. Pusing dah. Habis lah kita. Mana ni? Inilah. Nak buat nota ni. Orang okey tak weh? Tak faham. Kenapa? Susah nak buat nota. Kan ada. Kat sini kita ada orang yang pointer tinggi. Oh, betul juga. Tanya nota orang. Kita kena tanya je. Mari kita. Kita. Okay, ini dia orang yang Macam ni. First teknik yang aku selalu guna. Lagi-lagi seperti kita yang selalu last minute nak study ialah teknik skimming. Okay, first apa yang kita buat ialah kita tengok tajuk utama supaya kita faham apa yang dia nak cakap. Okay, seterusnya kita baca dia punya Oh, tahu ke ni? Memang dalam dengan dia tak tahu. ayat pertama dan ayat terakhir untuk setiap perenggan supaya kita tahu perenggan tu nak kata pasal topik utama dia dan kesimpulan dia. Okay. Lepas tu kita jangan baca masa. Jangan baca satu-satu perkataan. Kita baca isi penting je. Lepas tu kita faham kan. Jangan hafal secara hafal tapi tak faham apa-apa. Jadi kita kena baca, faham baru kita boleh buat nota. Lah, senang. Cara kau study. Macam tu je weh buat nota. Kalau kita ikut cara kau tadi memang dapat pointer memang 3 Tinggi pointer lah. lah. Memang Tinggi dapat. lah. InsyaAllah. Weh, kalau pointer tinggi memang kita kena study cara dua weh. Memang kita kena datang bilik dia selalu. Maksudnya kita buktilah cara tu betul. Benar dan tepat. Kena guna weh. Cara buat nota tu. Baik, kau macam ni. Kau nak guna cara nota sama ke? Dia pandang macam ni nervous. Kesimpulan dia kita kena buat nota macam ni lah. Ya. Apa nama teknik nota ni weh? Teknik skimming. Kau Mana nak kau tahu? belajar? Aku tengok TikTok je. TikTok yang bermanfaat. Kita boleh selalu tengok TikTok ni. Kau tengok TikTok aku selalu. TikTok shop. Itu duit keluar sekali. Wait, kesimpulannya kita kena try dulu cara kita. Kalau mata kita semua tinggi, kita memang boleh guna lah hari ni. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Sama-sama. Kalau semua mata tinggi, korang pun kena guna lah cara tu. Ya, betul. Kena guna. Cara yang paling mudah sekali. Okay. Bye. Bye-bye. Kita orang nak Yang study dulu. kita nak sambung. Sekarang angkat kita orang exam. Esok. Okay guys. Sini, orang study. Okay guys. Jadi kita orang dah habis study. Kita Betul. gunakan kaedah apa? Untuk nota skimming tadi tu. Jadi kita orang macam okey lah dengan senang lah juga nak buat tu. Senang nak ingat lah. Masuklah apa kita Bukan orang macam kita orang main buat tulis nota je tu. sebenarnya. Betul weh. Betul. Jadi sekarang kita orang nak balik lah. Ya. Esok nak exam kan? Jadi kita orang akan baca-baca balik nota tu Ya. untuk esok. Jadi malam ni kita orang dah senang dah nak recall guna nota tu weh. Betul. Jadi esok dah boleh study. Dah masuk ada isi. Okay. Kita orang akan, pointer kita orang akan naik. Yeah. Terima kasih Mira. Bye-bye. Itu saja vlog kita orang pada hari ini. Nanti kita akan sambung vlog lain pula. Bye.